Bonda Rosita Ibrahim tak sangka dapat makan di hadapan pekarangan Istana London bersama stokis. Hari ini, Bonda Rosita masak nasi goreng dendeng dan paru. Bila tanya suami cakap bukan nasi goreng Melayu sebab kita kena mengaku kita orang Melayu. Siapa sangka kita makan kat depan pekarangan istana. Betul tak, Nisa? Betul, Puan. Rasa macam apa? Rasa macam kita lah puteri. Sebab kita lah ratu. Ratu. Engkau makan apa tu? Nasi goreng, dendeng dan paru daripada Puan. Saya masakkan. Okey, hari ni pengalaman saya juga. Tengok nasi goreng. Bukan apa ni? Bukan apa? Ini nasi goreng Melayu. Bukanlah nasi goreng London. Kita orang Melayu, kita kena mengaku kita adalah orang Melayu. Nah. Ini rendang London. Rendang London. Ini bukan tek kuda, okey. Kami dekat istana. Rombongan Cik Bonda ni bawa stokis saya dekat London, Istana London yang sangat cantik, banyak bunga tulip dan sungai yang sangat menarik.